Siapa dekat sini yang nak belajar mengaji semula daripada bawah tapi selalu rasa malu sebab usia dah lanjut? Setiap kali nak belajar, kita rasa risau dengan pandangan orang sekeliling. Kita risau orang mengata dah tua-tua pun masih tak pandai nak baca. Hakikatnya, masih ramai orang dewasa yang masih tak pandai nak baca. Jadi, anda tak perlu pun nak rasa malu. Yang penting, kita usaha daripada sekarang. Saya nak kongsikan dengan anda formula mengaji shortcut khusus untuk orang dewasa. Alhamdulillah, formula mengaji shortcut ni dah bantu ramai pelajar kami untuk kenal, ingat dan sebut huruf dengan betul. Ramai juga yang dah mampu baca ayat dengan lancar tanpa sangkut-sangkut lagi lepas ikut formula ni. Yang paling penting, boleh belajar sendiri je dekat rumah. Lebih privacy, tak perlu masuk kelas sekali dengan budak-budak dan tak perlu rasa malu dengan pandangan orang sekeliling. Sebagai permulaan, tonton dulu video pembelajaran yang saya dah sediakan ni. Tak sampai 5 minit pun. InsyaAllah anda akan belajar sesuatu yang anda tak pernah jumpa dekat tempat lain. Tekan butang learn more atau link di bio sekarang.